Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. So hari ni saya dekat Lita Sepang. Bukan nak main track, tapi kita ada majlis perlancaran model motosikal jenama baru juga dekat dalam pasaran negara kita, iaitu Thunder. And hari ni diorang ada bagi penyerahan kepada user-user dia lah, pembeli-pembeli terbaru diorang. Lebih kurang dalam 100 biji juga. Jom kita tengok. Ini dia Thunder LS250S model dan juga jenama baru untuk pasaran motosikal negara. Jom kita sembang lebih detail tentang motosikal ni, dan kita akan tengok berapa harga dia. Thunder LS250S ni dia ada dua variant, nanti saya tunjuk variant apakah itu. Dikuasakan dengan enjin 2 silinder ni, V-twin susunan V, 250cc yang mampu menghasilkan kuasa sekitar 17.5 HP dan juga 19 Nm of torque. Tak adalah terlalu tinggi, tapi korang tengoklah setup motor ni kan, dengan tayarnya jedabak ni kan. Memang tak adalah nak bawa motor ni laju-laju guys. Memang korang bawa motor ni chill-chill je. Sistem exhaust dia, lama keluar 2 batang macam ni. Bunyi dia pun sedap. Jom saya belanja. Dengar bunyi dia guys. Garang. Ini dia tak menggunakan sistem suspension hadapan yang biasa, menggunakan fork USD ke, fork teleskopik ke, tak. Dia orang menggunakan sistem suspension yang dipanggil Springer suspension lah. Ada spring dekat atas ni, and dia ada satu angsel dekat bawah ni yang dia bergerak, dia tolak spring tu. Nyet macam tu guys. Sistem suspension belakang dia pun mana ada guys. Tak ada monoshock ke dual shock, tak ada. Dia pakai spring dekat bawah seat ni je. Atau lebih dikenali sebagai hardtail bike lah. Tapi kalau korang tak suka sistem suspension hardtail tu kan, dia pun ada variant yang menggunakan sistem monoshock yang biasa. Contoh macam ni lah. And mostly yang ramai-ramai ni beli yang ada suspension kat bawah ni lah. Tu nampak tu, dia ada monoshock dekat bawah ni. Single seat je, cetok je seat dia. So kalau korang beli ni, korang kena aware lah. Awet tak boleh bawa lah. Tapi tak tahulah kalau dia ada keluar kit untuk seat belakang kan. Ni paparan meter dia guys. Dia campuran analog dan juga meter digital. Kunci dia dekat sini guys, dekat tepi dia guys, sebelah kiri. Ni dia punya coil plug dia. Peanut tank. Kapasiti tangki petrol dia sekitar 7 liter begitu. Ini dia punya instrumen dekat handlebar dia. Pakai button-button macam ni guys, macam projek kemahiran hidup. Pakai mentol halogen guys kat dalam. Lampu belakang dia pun pakai lampu bulat kecil ni guys. Menggunakan rim 16 inci jejari ni, depan dan belakang 16 inci. And tayar profile dia memang bosor-bosor guys, tayar profile dia. Sistem brake hadapan menggunakan disc, belakang pun pakai disc, and ada dual channel ABS guys. Kalau korang berminat, harga jualan dia bermula daripada RM20,788 sahaja. So yang nak cari V-twin mampu milik, korang boleh tengok ni, Thunder LS250S. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di next video guys. Bye. Assalamualaikum.